Maksudnya Tuhan tidak akan membezakan di antara i'tiqad yang rosak dengan amalan yang rosak. Sebagaimana mencuri, zina, makan rasuah, semua ini akan ditimbang dibandingkan dengan solat, puasa, zakat, haji. Demikian juga termasuk di belah timbangan amal dosa ini ialah kepercayaan-kepercayaan yang fasid. Kerana kepercayaan yang fasid ini, dia adalah benda yang praktikal. Ya? Kita boleh, depan orang kita boleh mengaku, saya ni salafi, saya ni ahli sunnah. Itu pengakuan kita di mulut. Kan? Tapi kalau dalam segi amalan, dia sambil lewa dengan solat jamaah, contoh. Hakikatnya, betul ulama sunnah kata, siapa tinggal solat jamaah, terkeluar daripada sunnah. Kan? Maksudnya hakikatnya, bila dia mutahawin, maksudnya sunnah tu tak bertapak pun dalam jiwa dia. Itu pengaku di mulut saja. Tapi di akhirat esok, barulah dia betul. Dia tahu betul ke dia ahli sunnah. Kan? Mungkin ada kawan ni, dia tak tahu. Orang kata, nak ahli sunnah ikut ni. Syiah Maturidiyah. Dia pun Syiah Maturidiyah. Tak tahu kepala kok. Kan? Tapi dia solat jemaah jaga, puasa sunat jaga, baca Quran rajin. So dia lah ahli sunnah. Sunnah bertapak kukuh dalam jiwa dia. Kan? Tahajud bangkit. Oh, yang kawan ni begitu defend hadis, apa yang takwil hadis Tuhan turun 1/3 malam. 1/3 malam dia duk kerah. Kan? Kawan hak kita duk marah takwil ni, dia duk bersujud, nangis teriak minta ampun dengan Tuhan 1/3 malam yang akhir. Hakikatnya siapa yang paling beriman dengan hadis tu? Sebab hadis tu menuntut amal, bukan menuntut jidal. Kan? Kalau dia ni takwil hadis sekalipun, tapi dia praktik apa yang hadis tu tuntut. So hadis Tuhan turun 1/3 malam. Apa maksud hadis ni? Maksud hadis ni adalah supaya kita bangkit tahajud. So siapa yang bangkit tahajud, dia beramal lah dengan hadis tu. Tak kira lah dia takwil ke tak takwil pun. Engkau yang konon-konon tak takwil, tapi kau tak amal dengan hadis tu. Tuhan bukan tengok apa yang kau dakwah. Tuhan tengok apa yang kau amal. Sebab hadis very practical. Satu Mu'tazilah kata Tuhan tidak ada sifat pendengaran dan penglihatan. Kita marah dia, perang. Tapi dia ni, seorang-seorang dia, teriak takut Tuhan. Tak berani mengumpat orang. Pasal dia kata Tuhan Sami'un Basir. Yang kawan ni konon-konon tak takwil sifat, isbat sifat, dia mengumpat orang berjabu. Kan? So siapa yang beriman Tuhan mendengar? Kawan ni ke kawan ni? Tuhan bukan tengok apa yang kau dakwah. Tuhan tengok apa yang kau amal. Iyalah. Betul tu. Maksudnya kita buat apa yang Tuhan nak lah. Bukan apa yang kita rasa Tuhan nak. Kan? So hakikatnya kawan yang tak berani mengumpat orang ketika dia duduk seorang-seorang ni, pasal takut Tuhan dengar dia bercakap benda yang tak betul. Dialah yang beriman dengan sifat Tuhan mendengar. Sebab bila Tuhan sebut wa huwas sami'ul basir, Tuhan nak apa? Tuhan nak kita jangan buat dosa kalau kita duduk seorang-seorang. Itu maksud dia. Bukan Tuhan suruh bahas apa makna mendengar melihat. Kan? Betul tak? So siapa yang praktikal makna ayat ini, dialah yang beriman dengan ayat tu. Iman adalah qaulun wa amal. Kan? Sebab tu orang heran. Pasal apa ulama salaf, walaupun mereka marah murji'atul fuqaha, tapi mereka tak sampai ke tahap menyesatkan dan sebagainya. Pasal murji'atul fuqaha ni, walaupun mereka kata amalan bukan daripada iman, tapi mereka yang paling rajin beramal. Sebab tu ulama salaf kata khilaf lafzi. Khilaf itu hanya pada ucapan. Kerana dari segi practicality tak ada kesan pun.